Soalan seterusnya. Seorang kerja syarikat orang bukan Islam, satu hari dia disuruh bawa arak atau pada orang pergi mabuk. Apakah hukumnya, boleh kita buat? Dia kerja dengan syarikat kafir. Tokai kafir dia suruh dia pergi bawa arak, dia atur pada orang yang nak minum arak. Faham lagi? Boleh ke tak? Boleh. Boleh dosa dan boleh api neraka. Kerana apa? Kerana Nabi kata 10 golongan Allah laknat sebab air arak. Salah satunya tukang bawa. Jadi sesuai tak dengan persoalan? Dia bawa arak, wagi ke orang yang nak minum. Tukang bawa kena laknat. Kata Syekh Ibn Hajar, bila kena laknat maknanya dosa besar. Faham? Jangan bawa walaupun kena berhenti kerja. Kerana bumi Allah Ta'ala bukan spek luas. Alam takun ardullahi wasi'ah. Tidakkah bumi Allah ini luas? Bapa yang mau terbang kerja juga, maka kedarah haram seperti ini. Kalau suruh buat benda yang haram, haram kita taat. Wajib berhenti kerja. Yang beri rezeki bukan majikan kita, tapi Allah. Innallaha huwa razzaq. Allah Ta'ala seorang saja yang beri rezeki.